Islam suruh tegur ataupun Islam benarkan menghina. Aku baru lepas tengok duet antara Zaki, anak Jamal Abdillah, and Talita, anak Shuib and arwah Siti Sarah. Dalam video tu, komen dia agak-agak melampau lah. Bila bab aurat ni kan, netizen kita laju je buat kerja kan. Dia komen tak ingat dunia dah. Tapi bila bab adab pula, kadang-kadang buat tak nampak, tinggal tepi kan. So video ni aku nak tekankan kepada netizen yang mengecam Talita, anak Shuib tu. Dia berduet dengan Zaki. Lagu Sandarkan Pada Kenangan. Memang sedap lah lagu tu. Memang sedap lah Zaki and Talita tu berduet. Aku tengok 2-3 kali juga ulang video tu kan. Memang sedap. Teringat dengan arwah Siti Sarah kan. Seorang anak Jamal Abdillah, seorang anak arwah Siti Sarah. So memang kejadian dia memang mantap. So isu dia ni adalah aurat. Pasal aurat, netizen macam melampau sangat komen lah. Ada yang menghina kan. So benda tu tak boleh. Kita nak tegur boleh, tapi dengan cara yang betul lah. Cara tu yang masalah dia. So sekarang aku nak sekolahkan mana-mana netizen yang lahanat komen yang melampau sangat kan. Korang dengar ni, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumin qaum asa an yakunu khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, dan janganlah kamu mencela antara satu sama lain. So untuk penjelasan untuk ayat ni, jelas jangan ejek orang, jangan pelik orang, jangan rendahkan orang walaupun atas nama aurat tu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda juga, kullul muslimi alal muslimi haram damu huwa ma lu huwa irduh. Ni hadis riwayat Muslim. Maksudnya, setiap muslim itu haram diganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dalam maksud hadis ni, jangan ganggu maruah orang, nama baik orang, harga diri orang, and termasuk komen yang menjatuhkan maruah orang. Samalah dengan langgar hadis ni kan. And satu lagi hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihatu. Hadis riwayat Muslim juga. Maksudnya agama itu adalah nasihat. Apa maksudnya agama itu adalah nasihat? Nasihat menurut Islam maksudnya dengan hikmah, dengan lemah lembut, bukan untuk malukan orang. And kalau nak nasihat tu, jangan buat orang rasa terhina. Kalau sampai menghina tu bukan dakwah. Tu ego berlebihan kan. Nak komen lebih-lebih kan. And ada benda yang korang terlepas pandang. Dia orang ni masih budak-budak lagi. And anak orang. Dia orang ada parents nak kena, yang boleh tegur dia orang. So kalau nak tegur tu berpada-pada lah. Tegur, tahu memang Islam benarkan tegur, tapi bukan menghina. Dia orang ni penyanyi tau. Bukan tokoh agama, bukan penceramah. So beri kelonggaran sikit. Bukan maksud aku kelonggaran untuk dia membuka aurat, tapi bukan dengan hentaman yang begitu tajam terhadap budak-budak kan. Kalau nak marah dengan parents, mungkin lah boleh kita nasihat, kita bagi teguran untuk parents dia. Dia kan budak-budak lagi kan. Islam tak ajar kita jadi polis aurat sambil melanggar adab. Kita memang tahu Islam ajar kita untuk jaga aurat, tapi Islam juga ajar kita untuk jaga lidah. Aurat ni memang boleh ditutup, tapi luka, depres akibat hinaan tu kadang-kadang boleh bawa sampai mati tau. Kalau nak tegur dengan ilmu, dengan adab, dengan hati kan, pelan-pelan, bukan dengan komen yang boleh buat orang jauh dari Islam. Okey, itu saja yang aku nak sampaikan. Aku buat video ni bukan untuk just komen korang saja tau. Ni untuk peringatan untuk diri aku sendiri yang kadang terlepas cakap juga kan. So jangan komen yang melampau lagi lepas ni. Hope orang yang berkenaan mendapat hidayah, termasuk kita semua. And itu saja. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Apa-apa roja.